Naik. Jangan mati dulu. Relax. Kita buktikan dekat orang yang mati dah. Kali ni mesti aku boleh tahan lama sikit, confirm. Okay guys, yang korang tengah tengok ni, aku main game bodoh ni. Game ni bukannya aku main dekat konsol game ke apa, tak. Ini mati dah. Ini aku pakai casing earphone tu. Semestinya lah pada casing dia ni ada macam-macam setting lah kau boleh buat. Ikut kau lah nak buat apa. Okay, jom kita review dia. Ini barang setup dia memang garang. Ni earphone dia. Ini pula dia punya earphone yang kita sumbat dekat telinga. Okay, kita nak tengok kalau beli ni dapat apa lagi. Kita akan dapat satu lanyard, kabel Type A Type C. Cara mudah untuk mula, ni bacalah pelan-pelan. 10 minit cas, boleh pergi 3 jam punya pakai. Boleh pakai dalam anggaran maksimum 20 jam. Pada mata aku pun, design body dia ni memang cantik-cantik, rap-rap. Dia kata benda lah ni IPX5, tapi aku tak percayalah the whole set IPX5. Mungkin earphone saja tu senang nak percaya. Daripada sudut kualiti bunyi, aku boleh katakan pada harga dia dah kira B40, M40 version B40. Tengah-tengah yang sedap. Tak terlalu mahal sangat, tapi kualiti bunyi dia dah Nak yang murah tapi bunyi lagi ada. Itu lain kali lah buat review. Yang ini murah boleh dengar harga. Yang itu murah dah mula sakit hati sikit dengan harga. Jadi kalau kau tanya aku, yang ini pun dah A sangat dan lagi best.